Okay guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kita dekat Carnival NS Fest yang mana baru bermula hari ni sehingga hujung tahun. Tak silap saya sampai 30 atau 31. Tapi dekat sini parking Ion tu tengah renovate. So parking dia kehilangan setengah tapak lah. Nak parking bawah sini, belakang Ion. Belakang Ion ada parking banyak lagi. Ni kambing comel. Doper. Main doper. Kambing doper besar, mak. Besar. Okey, semua barang pembinaan telah diserahkan kepada peserta-peserta. Nanti kembalikan hasil kerja anak-anak tuan-tuan kepada kami. Biasa kat sini event ni biasanya memang ada jual kambing. Ni jualan ternakan. Satu dah sampai. Adik ni dah siap warna ni dah atas. Tu dia. Kambing. Ni kambing ni memang akan dijual biasanya. Tu dia tulis sini jualan ternakan. Kalau tahun-tahun sebelum ni dia memang buat lelong. Bermula bid. Siapa paling tinggi dapat. Selalu macam tu. Tapi hari ni sebab hari pertama, mungkin belum lagi lah. Rumah pertama ada jual ni latuk-latuk. Peladang ni kira but peladang Su kambing. Su kambing. Lapis. Lapis Sarawak. Salam. Main janggut Aduh, ingat je saya Aduh. Bersama itik, bersama telurnya. Ini masuk under jabatan apa? Pertanian. Sebab kita memang proses bawa bengkel jabatan pertanian. Kita support jabatan lah. Yalah, betul. Apa tu? Air dalam dia ada jelly. Oh, jelly. Tahu kan Oli pernah tengok? Dekat Petronas ada jual. Dia tak ada warna tapi dia ada rasa. Alright. Dalam dia ada jelly lembut. So, produk Oli ni ada jual dekat TikTok, Shopee juga? Belum? Online platform? Ada. Okay. So, siapa nak dapatkan produk Oli? Ni ada Oleh Salai ni Saya belum datang. Kawan saya tu. Dia belum datang lagi. Alright. Ni legend manjanggut Dia jual madu, minyak. So dah ada jual dekat online juga? Ada TikTok, Shopee. Oh, mantap. Cari legend manjanggut. Dalam TikTok atau Shopee ada. Okay. Cantik. Saya nak rasa tolak. Tak. Untuk bidara, sabun batu powder. Bidara. Saya tak letak bahan pengawet ke bahan. Bidara ni RM4. Bidara dia tak ada bau. Ada jual sabun guys. Okey, kayu manin pun kita ambil daripada mana gatal-gatal. Orang gatal tak boleh hilang. Okay. Orang gatal tak boleh hilang Tapi orang gatal boleh tambah madu. Boleh tahu. Ah. Boleh. Okay, salam dengan Tok Dak Azam Farm juga. Datang balik Azam Farm. Telur itik ya. Semampu ni, pokok semampu ni yang paling baik kalau orang yang ada masalah sakit kulit. Saya punca dia sebab saya punca ni kalau orang ada masalah enzima, gatal-gatal, psoriasis kan. Kalau orang yang ada masalah kulit. Tapi yang ni saya dah universal kan je. Kalau orang pening kepala ke, satu lagi kalau orang yang mabuk.
Oh, mabuk jalan. Mabuk jalan ke, Ha. mabuk laut ke. Kalau mabuk minum tak boleh. Ha. Mabuk cerita pun tak ada. Itu lah yang buat Mabuk kan. Mabuk cerita Dia dah pernah minum racun ni lah mati. So ni produk ni ada online tak? Ada? Ada TikTok, Shopee semua ada. So search. Yang apa beza ni? Apa nama nak search? Oh, kalau Zakta. tempat Zak. beras. Okay, minyak ni. Zakta. Ni minyak ni ayah saya Zakta. buat. Okay. Stroke, saraf. So siapa-siapa nak dapatkan produk ni boleh tengok dekat TikTok, Shopee. Zak. Ataupun waris dia. stroke. Zaktar. So, ambil lah minyak hari-hari. Saya ingat Zaktar. Zaktar. Yang mana ini? Alright. Ini boleh. Air ni jangan. Banzul, Nenah sama Banzul. Ha, Nana Hafanzul. Saya sekarang pergi mana dah tak nampak Nenah sama Banzul. Hmm. Nampak free. Free, tak payah beli. Nenas free. Ha, ni Kuala Pilah juga ni. Awi. Ha. Awi. Selalu nampak produk ni. Rata-rata ada. Ha. Okay. Ha, jumpa lagi. Oh. Nanas premium boleh. Nanas premium eh? Ya, madu. Okay. Sangat manis. Yang Bandung. Nanas madu. Ha. Susu. Ha. Apa dia lah? Nanas madu. Sini kita merasa je, balik kenyang. Sana rasa, sini rasa, balik kenyang. Ha. Tak apalah, mana-mana usahawan yang apa tu kita cuba promote lah. Lomang. Oh, lomang. Ya. Hadir lah. Dari Perak eh. Saya ingat ciku tadi. Bukan ciku, bukan. Ha. Ni buat apa namanya? Entah. Buah kulim. Tu dia tulis buah kulim. Oh, buah kulit. Ha. Oh, dia ada bunyi dalam. Ambil. Ada jual online juga, bang? Ada jual dekat platform online tak? Tak ada lagi eh? Oh. Produk kampung boleh apa? Boleh ke? Ha. Lenggang kan? Letak boleh jual apa? Buat ni. Dog Ha. Ni untuk orang yang ayam. Ayam, pura, katakanlah Hmm. kulit, pudin, panau, Ha. eczema, penyakit. Boleh Daripada mana ni, bang? berak. Perak eh. Jual online bang sekarang, bang. Jualan Jual online. Lagi laju bang buat live. Ha. bawang kulit, bawang putih hutan. Jual online. Bau dia macam bawang putih. Ni kita dah buat dia punya capsule. Yang bau dia lagi kuat. Dia manis, bau, garam. So far produk cantik tapi tak ada online. Yang ini orang buat kat kayu. Kita syorkan dia lah Kena rebus. jual produk online. Ni bang kan jual online laku ni bang. Kering gatal-gatal ni. Ya. You bang, cuba bang, cuba. Ha. Kita pun buat online, semua boleh jalan. Ha. Abang letak je, tak payah buat live pun tak apa. Nanti mesti ada orang beli. Yes. Ha, Cuba. Ha. Niaga sekarang kena ada platform online. Macam tadi produk tadi tu bagus. Saya tengok bagus. Orang sekarang banyak yang ada penyakit gatal-gatal kulit. Kan? Dia boleh beli. Dia ada 1001 pilihan. Memang betul. Tapi at least kalau kita punya produk, kita claim dengan bahan-bahan asas yang orang sekarang takut dengan chemical. So boleh beli. Orang akan beli. Kira-kira. Patin Pascal bang eh. Oh, macam askar. Apa maksud Patin Pascal bang? Macam ni? Pascal tu pedas-pedas keladi. Oh, pedas-pedas keladi. Aku tahu Pascal askar tu kan. Oh. Dia jual ikan sekali dengan apis. Alright. So ada jual online juga tak ada? Online pun ada. Oh, TikTok, Shopee semua ada. Oh, okey, cantik. So nama dia ni lah, Patin Pascal. Ah, okey. Mantap.